Hai guys, hari ini aku mau unboxing Farah Pokmat lagi sekali. Tapi ni dengan Abang Adi. Tapi Abang Adi belanja sebab aku punya Crybaby hilang. Kita beli Crybaby lagi, tapi version Powerpuff Girl. Jom, Abang pilih mana? Kanan kiri? Yang mana je? Dia malu. Abang reaction. Abang apa? Buttercup yang hijau ni. Tapi kalau abang Buruk punya... ke? Cantik lah. Macam nak antara dua ni. Bukan macam tu. Macam... Oh, Masya. Wih. Abang siapa? Pejam. Abang pejam, lepas tu ambil plastik dia diam-diam. Slow-slow. Aku dah tua tau. Dia dekat kat situ. Abang jangan tengok rasa tau. Dia dekat, abang kena tutup macam ni. Oh, ada kad. Jangan tengok. Oh my god, Masya. Untung kau. Ni untung kau. Sumpah. Abang sumpah. Abang buat lekat je. Abang buat lekat je untuk kau. Abang buat Janganlah aku lokat tak best lah. Okey, tengoklah kad dia dulu warna apa. Okay, I tengok. Masya. Nah, for you. Tapi ni abang punya. Smile! Macam pula. Aduh, tak nampak lah bulu dia. Ni tak abang. Hitam ke? Hitam ke? Abang nak mana apa? Buttercup yang hijau ni. Montor ni lupa ke? Kita buka. Wih! Kita baliklah kita orang. Abang mesti setuju je kalau kita tukar. Okey, ni tak abang. Kita tukar. Terima kasih bang. Wih! Gantung ya Allah. Comel. Okeylah. Terima kasih abang. Bye. Bye.